Suatu hari waktu malam, hari ni hujan. Ini 19 bulan. Esok orang India yang agama Hindu tu buka raya lah. Hujan. Kat Kulim ni hujan. Yang pun nampak kereta ni. KV Proton Saga, 30 tahun usia dia, masih berbakti. Hebat kereta buatan Malaysia ni. Orang kata buatan Malaysia ni bukan calang-calang. Ini bukti dia. Tu. Sampai hari ni masih boleh guna. Pusing satu Malaysia, tak ada masalah. Tak ada buat perangai pelik-pelik. Warna masih cantik. Cuma lekang je lah. Sekang sana, lekang sini. Ya dah 30 tahun dah. Benda ni 30 tahun macam kita ni dah 100 tahun. Kan? Kalau nak banding dengan manusia tu, kita ni tera-tera. Satu abad lah. Kan? 100 tahun dengan dia 30 tahun. Duduk dah 30 tahun. Tapi tu yang kata buatan Malaysia ni. Proton Saga. Memang special lah. Kalau umpam minta beli mu tak jual, barang rare. Orang kata pakai sampai reput. Tapi sampai hari ni tak reput-reput. Tu kata hebatnya Proton Saga. Jadi sokonglah buatan orang Malaysia ni. Jadi ni teknologi dah 30 tahun teknologi ni. Lah macam-macam dah. Ada kata elektrik apa semua. Proton dah pergi maju dah. Jadi kita maju ni tak boleh berdiri kaki sendiri. Kita kena bekerjasama. Ni Proton ni dulu dia kerjasama dengan Mitsubishi kan, Jepun. Lah dengan Geely, China. Jadi kerjasama dengan siapa pun, yang penting Proton tetap hidup. Anak-anak bangsa kita dapat kerja. Ni banyak dekat mana? Dekat Tanjung Malim kan. Kat Shah Alam dah baru tutupnya kan. 20 tahun dah kat Shah Alam tu. Lah kat Tanjung Malim. Jadi sokonglah produk buatan Malaysia, buatan tempatan.